Baik, kali ni kita sambung lawan Thailand. Okey. Kita akan lawan Thailand. Kita jadi Ultraman 7. Kita akan lawan Thailand. Okey. Okey. 7 lawan Thailand. Semoga bantuan dari Ultraman Hayata. Bukan atau Ultraman Hayata minta tolong kepada Ultraman 7. Okey. Ambil ni. Ambil ni Kita akan bunuh Thailand guna Ultraman Taro. Selamat. Aduh. Ambil ni. Kita akan Ultra Sign. Aduh, tak jadi. Ambil ni. Sempat. Okey, Thailand dah nak mati. Ambil ni. Ambil ni. Okey. Kita biarkan Thailand bunuh 7 sebab kita akan bunuh Thailand guna Ultraman Taro. Sini Okey. Okey. No, 7. No, jangan mati 7. Mati. Okey. Sekarang kita akan jadi Ultraman Jack. Ultraman Jack. Okey. Sikit lagi nak kena. Okey. Kita pukul sekali. Okey. Okey dah, kita bagi Thailand bunuh. Rasanya dalam video ni saya cukup buat 2 misi. Sebab misi ni sambungan daripada part 1 tu. Yang ni part 2 dia. Lepas tu kalau sempat kita boleh main misi baru. Okey, bunuh. Okey. Okey. No, tidak. Bukan Ultraman Jack akan kalah. Tidak. No. Ya, pusing. Campak. Dia tidak menang. Tapi dia akan mati dengan Ultraman Taro. Okey. Bantuan dari pertolongan dari Ultraman Jack. Ya. Sini ke Thailand. Kita minta tolong Ultraman Taro. Ya. Kalau ada komen macam mana download dia,
Maaf tau, saya tak tahu macam nak download. Tapi saya akan buat video cara nak download dia kalau saya dah hafal. Sebab saya download game Ultraman ni dari dulu. Jadi tak berapa faham lah nak cara download dia macam mana. Nanti saya akan ajar. Okay, no. Tyron, sini lah. Tidak. Okay. Tak terima Ace. No. Kalau korang nak suruh saya lawan, macam video yang saya buat skill lawan Astra tu, yang dekat video saya tu, boleh je komen suruh lawan apa-apa. Okay, ini saatnya. Cara nak dapat S tu ni, kita kena selalu terasain yang kalau kita jadi Zofi sampai Ace, kita kena tekan Ultra Sign yang saya tekan R1. Okay, sekarang senang je. Kita kena bagi Tyra Pukotaro. Nanti akan terjadi sesuatu. Okay, ini yang akan terjadi. Okay, apa yang terjadi? Kejap. Okay, tengok apa yang terjadi ya. Ni tengok. Cepat taruh. Patahkan dia punya tu. Boom. Dan jadi tombak. Ya, kena cocok dan meletup. Okay. Okay, bagus. Yeah. Kita dapat S. Rasanya sempat untuk kita main misi satu lagi. Kita akan cuba misi Ultraman Leo. Kita akan tengok cerita dia macam mana. Okay, ada kereta lari. Tsunami. Okay, kita akan lawan diorang dengan alien magma. Okay. Ya betul. Okay. Ambil ni ha. Kita akan jadi Ultraman 7 lawan alien magma. Ambil ni. Alamak, alien magma tahu. Dekat dah ni dia ada ni dua ending lah. Menang sebagai Seven atau menang sebagai Leo. Alamak, dia nak buat apa tu? No Seven dia lock. Kenapa Seven diam? No, Seven diam. Dah macam jadi patung. Ambil ni Seven. Bukan, ambil ni alien magma. Ambil ni. Saya akan cuba strategi yang dekat Ultraman Fighter Evolution Rebirth masa lawan EX LA King. Okay, ambil ni.
Tak nak menyerah. Ambil ni. No. Alamak, bahaya ni. Ambil ni Elia Makma. Kita akan guna kuasa paling kuat. Ambil ni. Ya. Nasib baik dah. Rasa sakit juga. Ambil ni. Okay. Ambil ni Elia Makma. Ambil ni. Mak dia berisai. Okay. Alamak. Aduh. Tak jadi. Ya, kita dapat serang Elia Makma. Ambil ni sikit lagi nak mati. Ambil ni kena banting. Ambil ni. Ya, mampus ke Elia Makma. Okey. Kita menang. Okey guys, video kita sampai sini aja. Okeylah, bye. Tapi sebelum ni saya nak tengok mila saya apa. Okay, nyawa tak cukup. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okeylah, bye.